Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Kita jumpa lagi dalam channel ini. Okey, pada video kali ini Syabara tahniah ya, pembayaran bermula hari ini. Tapi kita kena faham dengan jelas pembayaran apa, siapa yang terima dan bagaimana. Jom kita mulakan. Baik, pada video kali ini admin nak mengucapkan syabas dan tahniah kepada penerima-penerima pembayaran ini. Okey, tapi sebelum kita nak pergi lebih lanjut, admin kena jelaskan supaya kita betul-betul faham apa yang dimaksudkan dengan pembayaran pada kali ini, pada hari ini bermulanya. Okey. Baik, pembayaran untuk bulan Disember ya, ianya diawalkan ya pada hari ini, bermula hari ini. Tapi admin kena jelaskan, pembayaran yang bermula hari ini ya bukanlah pembayaran untuk kesemua penerimanya, tetapi sebahagian negeri dan daerah yang akan mula menerimanya. Okey, terutama negeri Kedah dan daerah-daerahnya, Perlis dan daerah-daerahnya, dan Perak dan daerah-daerahnya, serta beberapa negeri lain. Dan ada negeri yang tidak menerima seawal ini. Okey, apa yang dimaksudkan adalah pembayaran bantuan bulanan JKM bagi bulan Disember 2025. Okey, pembayaran diawalkan. Okey, ianya diawalkan untuk sesetengah negeri dan daerah. Kita kena faham dengan jelas. Okey, jadi bagi penerima bantuan bulanan JKM, maklum ya, secara amnya ya, dia bermula pada hari ini. Tetapi secara khususnya, ia tidak diterima semua, tapi setengah negeri sahaja, terutama di utara Semenanjung bermula hari ini. Ada penonton yang berkongsi info ya, ada menelefon ke JKM Negeri Kedah ya, dan ialah JKM Negeri Kedah ada memaklumkan pembayaran bermula pada hujung bulan November ini, yang ini pada hari ini bermulanya. Okey, jadi kita kena faham dengan jelas kat sini, kategori yang akan mula menerima pembayaran ini adalah semua kategori pembayarannya ya, sama ada bantuan kanak-kanak, bantuan OKU tidak berupaya bekerja, bantuan perantis, bantuan warga emas sebanyak RM600 yang paling banyak itulah, dan segala bantuan-bantuan yang melibatkan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pembayaran bermula pada hari ini. Okey, baik. Bagi negeri-negeri lain yang mungkin akan terima lambat, okey, perkara ini memang dah menjadi lumrah dah, dan pembayaran yang bermula pada 28 hari bulan November ini merupakan pembayaran untuk bulan Disember, dan kita pun sudah maklum dah pembayaran akan mengambil masa lama ya, biasanya hingga ke 2 minggu malah lebih baru ianya selesai. Okey. Jadi yalah, walaupun akan ada penerima yang mula menerima pada hari ini, yang bermula hari ini, tapi pembayaran akan berlanjutan sehinggalah bulan Disember. Cuma tarikh permulaan itu saja diawalkan sedikit. Okey, kenapa ia diawalkan? Ia senario yang sama yang berlaku pada tahun yang lalu, yang mana pembayaran diawalkan ya, untuk bulan 12 tu jadi bulan 11, kerana macam biasa pihak JKM mengemaskini maklumat penerima-penerima bantuan JKM. Ya, setiap tahun pihak JKM ni akan membuat kemaskini maklumat penerima. Ya, itu sebab ia diawalkan. Okey, bagaimana pula dengan bantuan JKM bagi bulan 1 Januari 2026? Okey, bantuan untuk bulan Januari 2026 berjalan seperti biasa. Okey, cuma bulan 12 je yang diawalkan, jadi permulaannya ialah hujung bulan 11 ni. Okey. Baik, bagi yang masih belum tahu macam mana cara nak memohon, admin nak kongsikan dekat sini. Kaedah permohonan ada dua. Yang pertama, anda boleh mendaftar secara dalam talian ya, iaitu e-bantuan.jkm.jkm.gov.my dan isi permohonan di sana. Okey, dan kaedah yang kedua yang lebih bagus, anda pergi ke pejabat JKM daerah yang berhampiran dengan tempat tinggal anda untuk hadir, bagi tahu bantuan apa yang nak dipohon dan kemukakan dokumen-dokumen yang dikehendaki oleh pihak JKM. InsyaAllah urusan anda akan dipermudahkan sekiranya anda betul-betul layak. Dan macam biasa, pihak JKM akan mengadakan lawatan ke rumah untuk melihat situasi, keadaan dan sebagainya. Sebelum suatu kelulusan JKM itu akan diberi, sama ada lulus ataupun tidak. Jadi pendek kata, kena apply. Okey. Baik, semoga jelas dengan apa disampaikan. Syabara tahniah yang mana menerima seawal 28 bulan, dan yang tak dapat lagi, kita kena fahamlah pembayaran
berlarutan, mengikut giliran sehinggalah ianya selesai. Okey, walau bagaimanapun admin consider bantuan JKM yang diawalkan ini masih lagi dikira sebagai pembayaran bulan Disember. Ya, sebab ia berlaku berpanjangan dalam bulan Disember nanti. Okey. Cuma ialah starting awal untuk beberapa negeri dan daerah sahaja. Okey. Semoga jelas dan selamat menerima. See you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye.